Hari ni kita ada Myvi lagi best. Myvi ni datang dengan masalah bunyi bising dan aircon tak sejuk langsung. Jom kita tengok. Jadi setelah kita diagnose tadi, punca bunyi memang datang daripada kompresor dan kita bawa keluar kompresor dan kita dapati dia punya bearing dah habis. Jadi bila bearing pecah, dia telah menyebabkan magnet dia cair. Bila magnet cair, magnet dia rosak dan tak dapat menjalankan kerja dia, iaitu menarik. Jadi sekarang kita nak tukar dia punya magnetic clutch. Ni yang lebih rapat lah. Kita tengok tu, magnetic clutch dia cair sebab dia berlaga dengan puli dia. Tadi sebelum kita cabut, kita dah recovery gas. Baki gas tinggal 118 gram dan kita dapati ada kebocoran dekat kondenser. Ni kondenser ni pernah tukar lah. Ni kondenser China, dia bocor kat sini. Kalau original dia jarang bocor kat sini, dia bocor kat sini. Kita gantikan dengan original lah. Salah kereta ni. Betul. My video 11 4PK 1.3 4PK. Kalau 1.5 6PK.